Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Alright guys, so dalam video kali ini kita nak tengok mengenai Proton Saga MC2. Ramai orang hari ini nak sebuah kereta bajet sesuai untuk daily. Saya boleh katakan pada hari ini Proton Saga MC2 antara pilihan aftermarket yang paling logik sekali lah pada hari ini. Jadinya untuk video kali ini kita nak tengok 7 kebaikan dan beberapa kelemahan yang ada pada Proton Saga MC2 ini. Untuk kelemahan mungkin kita tak buat perbandingan sangat. Korang boleh bandingkan sendiri antara kereta sama segmen dengannya. Antaranya adalah Pro 2 Beza. Alright guys, so mula-mula sekali kita lihat Proton Saga MC2 ini merupakan daripada generasi ketiga Proton Saga. Ianya mula diperkenalkan pada tahun 2022 sehinggalah tahun 2024. Sepanjang pengeluaran Proton Saga MC2 ini hanya satu varian enjin sahaja yang ditawarkan untuk bodi Saga ini, iaitu 1.3 liter Dodge VVT. Enjin ini mampu memberi input 95 PS dan 120 Nm torque. Alright guys, so itu mengenai beberapa spesifikasi yang ada pada Proton Saga MC2 ini. Mengenai harga pula untuk Proton Saga MC2 ini semasa awal pengeluarannya dulu, harganya bermula daripada RM34,000 sehinggalah RM41,000 bergantung pada varian. Manakala harga untuk pencabat terdekat Proton Saga MC2 ini adalah Pro 2 Beza, yang mana harga untuk Pro 2 Beza ini bermula daripada harga RM35,000 sehinggalah harga RM45,000. Kalau tengok di sini Proton Saga MC2 ini menang daripada segi harga, iaitu lebih murah sedikit berbanding Pro 2 Beza. Saya percaya untuk isu ini ramai dah media-media di luar sana yang buat perbandingan di antara Pro 2 Beza dan Saga MC2 ini. Untuk enjin pula, dua-dua jentera ini menggunakan liter yang sama, iaitu 1.3 liter. Namun walaupun begitu, Pro 2 Beza menang daripada segi fuel consumption, yang boleh dikatakan fuel consumption untuk Pro 2 Beza ini lagi jimat berbanding Proton Saga MC2. Anggaran jarak perjalanan untuk Pro 2 Beza ini sekitar 4.5 ke 5 liter untuk 100 km jarak perjalanan. Manakala untuk Proton Saga MC2 pula 6 liter untuk 100 km jarak perjalanan. Hal ini disebabkan oleh berat bodi Pro 2 Beza ini lagi ringan berbanding Proton Saga MC2 ini, terutama sekali bila selalu bawa kawasan bandar. Itu untuk enjin serta fuel consumption. Seterusnya kita tengok pula daripada segi keselesaan dan MVH. Proton Saga MC2 better daripada segi pemanduan serta comfort, handling yang agak padu dalam kelasnya, dan pengujian MVH agak senyap sedikit kalau nak dibandingkan dengan Pro 2 Beza. Kalau korang hari ini minat enjoy to drive, Proton Saga MC2 ini mungkin reliable untuk korang sebagai sebuah kereta bajet. Alright guys, so itu merupakan sedikit perbezaan di antara Pro 2 Beza dan Proton Saga MC2 ini, sedikit sebanyak yang kita boleh tengok mengenai dua jentera ini. Seterusnya kita masuk pula bab keseluruhan Proton Saga MC2 ini. Okey, mula-mula sekali kita lihat untuk design Proton Saga MC2 ini lagi nampak evergreen, terutama sekali untuk varian facelift dengan lampu LED DRL side skirt sekeliling bahagian kereta. Sport ring agak sporty, nampak fresh walaupun ianya sebagai sebuah kereta bajet. Untuk bahagian body pula agak nampak stabil sebagai sebuah kereta daripada segmen B. Kalau nak modi pun senang nampak cantik pada bodinya. Itu untuk bahagian luaran ataupun desain luaran. Seterusnya kita masuk bab bahagian dalaman ataupun interior dalaman. Untuk bahagian dalaman, terutama sekali bahagian belakang, ruang kabin agak sempit sedikit, terutama sekali yang tinggi. Jika seseorang itu tinggi, mungkin tidak selesa untuk long distance. Daripada segi bonet belakang pula ataupun boot belakang pula tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit, berbeza dengan Pro 2 Beza yang agak luas. Namun cukup sesuai yang ada 2 ataupun 3 orang anak untuk buat perjalanan yang jauh. Alright guys, so itu untuk designer serta keluasan dalaman kabinnya. Seterusnya kita masuk pula bab isu bermasalah tentang Proton Saga MC2 ini. Itu yang pernah dibuat oleh pengguna Proton Saga MC2 ini. Antara masalah yang sering sahaja diadukan oleh orang ramai tentang Proton Saga generasi ketiga ini adalah bunyi dashboard yang datang tiba-tiba. Seolah-olah dashboard itu longgar.
getah pintu yang mudah longgar selalu rosak, dan ada lagi lah beberapa simptom-simptom yang diadukan oleh orang ramai tentang masalah proton saga MC2 ini. Tetapi ianya bukanlah isu yang besar sehinggakan menjejaskan perjalanan. Okey guys, so itu adalah beberapa kelebihan yang ada pada proton saga MC2 ini. Personally daripada diri saya, jika korang hari ini nak cari sebuah kereta yang mudah untuk dibaiki, harga spare part yang agak murah, kita tolak tepi untuk jangka masa hari ini. Untuk jangka masa panjang pun sekitar 7 ke 10 tahun akan datang pun masih reliable lagi untuk memiliki proton saga MC2 ini. Satu lagi saya puji tentang proton saga MC2 ini mengenai transmission yang digunakan. Bukan sebab mengenai transmission 480, saya tahu ramai yang tahu gearbox ini cukup tahan lasak serta senang untuk dijaga. Tapi untuk transmission 5 speed kelajuan manual, jujur saya cakap agak smooth, sedap bila masuk gear. Gayanya bukan seperti kereta kelas ekonomi. Siapa dekat sini pengguna proton saga MC2 ini versi manual? Cuba korang komen dekat bawah pengalaman korang. Namun walaupun begitu, tetap ada kelemahan juga mengenai proton saga MC2 ini daripada segi enjin. Contohnya bila bawa penumpang 4 ataupun 5 orang penumpang naik bukit dengan transmisi automatik, akan terasa pickup mula kurang, bunyi enjin kasar mula berbunyi. Ditambah pula penggunaan bahan api agak kuat pada masa itu. Pada hari ini, jika korang seseorang yang kaki tekan, mungkin saga MC2 ini bukan pilihan terbaik untuk korang. Alright guys, so kesimpulan yang kita boleh buat tentang kereta nasional generasi ketiga ini iaitu proton saga MC2 ini, ianya tidak sempurna, terutama sekali kalau nak bandingkan harga dengan Pro 2 Beza. Boleh dikatakan harga pasaran terpakai untuk proton saga MC2 ini mudah drop berbanding Pro 2 Beza. Walaupun harga Pro 2 Beza itu mahal sedikit berbanding saga MC2. Dan satu lagi, jika di pasaran terpakai, contohnya di pasaran used car, ada dua jenis ini iaitu proton saga MC2 dan Pro 2 Beza ini pasti akan terjual Pro 2 Beza terlebih dahulu berbanding proton saga MC2. Walaupun begitu, proton saga MC2 ini tetap reliable untuk dimiliki dengan kos pakai yang agak berbaloi. Kalau korang nak jadikan kereta pertama ataupun kereta kedua dalam family, cukup sesuai sebagai sebuah kereta daripada segmen B. Siapa dekat sini pengguna proton saga MC2 ini? Cuba korang komen dekat bawah berapa lamakah korang dah pakai proton saga MC2 ini, dan berbaloi ke tidak korang memiliki sebagai sebuah kereta nasional ini. Alright guys, so itu adalah sedikit sebanyak penjelasan saya mengenai proton saga MC2 ini. Jadinya saya rasa sampai di sini sajalah video saya untuk kali ini. Macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.